Kalau kita nak hidup selamat di dunia dan akhirat, Nabi sudah beritahu 3 perkara ini. Pertama, kata Rasulullah, khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takutkan Allah Ta'ala sama ada secara zahir ataupun secara batin. Bila berada dalam keadaan tersembunyi seorang-seorang ataupun berada dalam keadaan ramai-ramai, takut pada Allah. Yang kedua yang menyelamatkan kita ialah wal adlu fir ridha wal ghadab, iaitu orang yang berkeadilan, melakukan keadilan sama ada dia suka ataupun dalam keadaan dia sedang marah. Yang ketiga kata Nabi wal qasdu fil faqri wal ghina, iaitu orang yang berbelanja dalam keadaan sederhana, sama ada dia dalam keadaan fakir atau dia dalam keadaan kaya. Inilah 3 perkara yang Nabi sebut sebagai penyelamat hidup kita. Ia bukan teori, tetapi amalan harian yang menentukan berkat hidup. Kalau kita jaga 3 perkara ini, insya-Allah hidup kita lebih tenang dan diberkati. Teruskan bersama YouTube Cahaya Inspirasi untuk lebih banyak peringatan dan pengajaran. Like, komen, share dan subscribe @Cahaya Inspirasi S3M.